Assalamualaikum. Alhamdulillah siap lagi sebuah Pro 2 Myvi 1.3 Auto tahun 2006. Jadi owner datang ke garaj kami meminta kita untuk restore kereta beliau, dan owner telah memilih untuk package salin satu kereta daripada luaran, bahagian enjin dan juga dalaman kereta beliau, termasuk dengan cat body. Jadi kita mulakan pada bahagian enjin. Owner telah memilih enjin 1.5 Auto untuk dijadikan nadi pada enjin beliau. Beliau juga meminta kita untuk mewarnakan enjin bay pada warna HKS Purple. Barang-barang yang ditukar selain pada enjin dan juga gearbox seperti set aircon, wiring satu kereta, wiring enjin, wiring gearbox, wiring dashboard dan juga wiring lantai. Pada bahagian luaran, ada memilih body part Racing 08. Jadi kita tengok pada bahagian depan, barang-barang yang kita tukar adalah seperti bonet depan, lampu depan smoke, bumper depan Racing beserta dengan fog lamp. Pada bahagian sisi, fender dan juga daun pisang, side mirror auto flip 08, pintu komplit 44 depan belakang, cermin paso depan belakang, papak pintu, door visor dan juga door trim pada bahagian dalam. Dan satu lagi bahagian side skirt juga kita bagi belah kanan dan juga belah kiri. Pada bahagian belakang kita telah tukarkan bonet belakang beserta spoiler, bumper belakang racing dan juga tip exhaust racing. Ini adalah pada bahagian belakang kereta. Owner juga meminta kita untuk mengecat kereta beliau pada bahagian luaran dan juga dalaman kereta. Dan warna ini adalah pilihan warna daripada model Aika. Pada bahagian tayar dipadankan dengan rim 15 dan juga tayar baru beserta dengan sport spring model F-Tune. Pada bahagian dalaman ini adalah interior Racing 08, dashboard, speedometer, RPM. Ini adalah full brake kaki menggantikan brake. So paso kita tak pakai brake tangan, kita pakai brake kaki, tapi kalau korang request nak brake tangan kita boleh buat juga. Dan kita pun ada stok untuk model TRD yang pakai handbrake dan gear kat bawah. Owner telah menambah sedikit aksesori iaitu armrest dan juga clean box. Owner memilih seat white dot. So seat ni akan dapat pada bahagian depan dan juga bahagian belakang. Jadi anda yang di luar sana berminat dengan package ni ataupun nak buat apa-apa, nak tukar enjin, tukar gearbox ataupun convert, nak cat satu kereta, anda boleh datang terus ke garaj kami yang berada di XT1 Subang Jaya ataupun klik link di bio untuk sebarang pertanyaan lanjut. Assalamualaikum.